Cara nak guna pun senang saja, sama macam kita yang belum sebelum ni, jenis macam ni kan, jenis yang pakai buang. Tapi yang ni kan lebih jimat, lebih membantu. Beli sekali saja, pakai hari-hari macam spender. Dalam ni dia satu set ada 8 biji. So 8 biji semua ini double A. Okay, so kalau nak campur pun boleh juga. 4 biji yang triple A, 4 biji yang double A. So kita boleh pilih lah ikut keperluan masing-masing, macam pilih saiz seluar. Casing dia ni selain untuk kita simpan tak senang hilang, tapi dia boleh juga untuk buat charging. Dan kita punya charging kan, dia pakai Type-C punya charging, lebih laju lah. Waktu charging dia akan tunjuk lampu kelip-kelip dan penuh dia akan stay lampu hijau. Memang senang aja. So lepas ni tak payah risau lah habis bateri nak susah-susah pergi kedai lagi. Dan yang pandai kira kan, mai kita kira tengok memang jimat. So harga dia bawah 100, kita kira dah 100 dah. Dan life cycle dia 1600 kali. So kita guna 100 bahagi dengan 1006, so dapatlah 0.062. Maksudnya setiap kali kita pakai bateri ni tak sampai 10 sen tau. So kalau yang betul-betul nak jimat dan senang, boleh order sekarang. Kalau ada soalan, komen di ruang komen.